Kalau kau kontrol kreatif WWE sekarang ni, apa yang kau nak ubah sekarang? Aku ubah karakter John Cena jadi heel balik. Yang kedua, aku akan ubah Rey Mysterio jadi heel juga. Wajakkan Cena menang Intercontinental title untuk complete Grand Slam sebelum Sara. Tak perlu kot. Yeah, subscribe to his channel or the Maharaja is going to hit you with a clutch. What's up bro, sis, mari pada sekalian, Hazwan Shah Bebe, bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni kita nak cover Q&A daripada members untuk part yang kedua. Kalau korang nak soalan korang dipamerkan dalam video yang macam ni, korang kenalah jadi members, tekan butang join, sebelah butang subscribe tu. Dan setiap bulan Februari ataupun Mac, Julai ataupun Ogos, aku akan open Q&A tu. Masa tu korang submit dan aku akan buat video lah. So make sure jadi members, baru aku akan buat video macam ni untuk jawab korang punya soalan Q&A. Kita macam nak reward lebih kepada members yang dah lama support channel Hazwan Shah Wrestling ni. Check out juga barang yang aku letak dekat ruangan tag produk. Aku akan letak baju daripada Bebe eksklusif, aku punya produk sendiri, tengah clearance sales. Harga aku rugi tapi korang untung. Disebabkan aku dah tak nak jual baju dah. So disebabkan aku tak nak jual baju, nak clearkan stok pun tak banyak, tak semua stok ada, tapi harga dia memang murah gila. And then kedua, mungkin mic ni lah, sebab mic ni terpaling function. Mic paling function pernah aku jumpa. Kenapa? Korang kena check out aku punya video dekat Bebe Studios. Aku ada bagi tahulah kenapa mic ni terpaling function. Dan yang ketiga, barang apa? Yang tu kita leave it mystery for now. Korang pergi bawah baru korang nampak. Okay, so tak apa buang masa, jom soalan yang pertama daripada Uchiha Sarada. Okay, aku tak sangka Sarada layan channel Hazwan Shah Wrestling. Kisah salam ayah Sasuke. Soalan pertama dia, wajarkah storyline CM Punk dan Rollins terus berlanjutan sampai WrestleMania tahun depan, ataupun akan ada tambahan campur tangan dari Roman, Jay ataupun LA Knight? Okay, untuk nak ada campur tangan lain tu better settle dekat War Games. Tapi untuk Rollins dengan Punk sahaja, aku memang nampak benda ni akan pergi jauh. Tapi kalau boleh tak payahlah sampai WrestleMania. Kalau boleh, unless dekat WrestleMania tu buat Hell in a Cell ke, like the final decision the final encounter ke apa, tapi yang tu macam match dia gila babang besar punya, macam Hell in a Cell lah. Kalau macam tu okey, tapi kalau tak ada plan macam tu, habis kat Royal Rumble awal sikit pun okey jugalah. Tapi aku memang nak tengok Punk dengan Rollins dekat WrestleMania tahun depan, tapi bukan dalam match yang biasa, match yang wow. So wajar ke tak, depends on apa planning dia. Kalau match besar, yes. Kalau match biasa-biasa, Royal Rumble awal pun tak apa. Soalan kedua dia, siapakah calon terbaik untuk mengalahkan title Cody Rhodes di masa akan datang? Boleh beri pandangan kenapa Raw punya tag team division nampak sendu, tak macam SmackDown tag team division yang begitu rancak? Ini dah dua soalan dalam satu soalan dah ni. Calon terbaik untuk kalahkan Cody, aku pernah cakap hari tu, Randy boleh, Sami boleh, sekarang ni Brock Lesnar pun boleh. Tapi untuk pandangan kenapa Raw punya tag team division nampak sendu, tak macam SmackDown tag team division yang begitu rancak, sebab SmackDown dia orang sumbat semua sekali. So perang dia macam semua orang sekali. Tapi bila Raw ni dia tak sumbat semua tim untuk perang sekali. Dan kalau dia buat macam tu, nampak sangat meniru SmackDown. Idea tak fresh. So aku rasa mungkin disebabkan tu SmackDown nampak lebih rancak lah. Rancak pun tak semestinya best, sebab makin lama dia punya macam pakai sumbat nak buat rancak tu macam trying hard sangat, sampai aku rasa macam dah predictable. Tak lah. Soalan ketiga dia, Chelsea is world champion sedangkan Arsenal masih lagi mandul UCL dan UEL. Setuju ke GOAT Jackson bakal dijual oleh Chelsea? Defend EPL ketar-ketir kot ketika GOAT Jackson pegang bola. Setuju je Jackson untuk dijual ke Chelsea. Itu soalan dia kan. So itulah jawapan dia, setuju. Sebab aku lagi prefer João Pedro, dan ikutkan aku suka Mak Guyu masa di zaman muda-muda dekat Barca tu kan. Barca ya. Tapi lepas dah pindah ke EPL ni, nampak macam tak ada apa daripada Mak Guyu. Faiz Rabani, soalan ada dua. First kali, dia cakap Assalamualaikum Bro Hazwan Shah, nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Tanyalah. Soalan pertama dia, wajarkah Cena menang Intercontinental title untuk complete Grand Slam sebelum Sara? Tak perlu kot. Aku rasa tak payah dah lah, dah lambat dah pun. Kalau nak menang pun tak perlu. Dia tak payah pun nak buat Cena tu nampak terlalu perfect, like kau dah accomplish anything. So betternya dia tak payah sentuh. Sebab Undertaker pun untuk jadi seorang legend tak pernah menang Intercontinental Champion. So tak ada masalah, dan tak menjejaskan pun John Cena punya reputasi kat WWE tanpa menang Intercontinental Champion sebelum Sara. So kalau menang pun okey, tapi make sure story best. Tapi masa dah suntuk ni, tak menang pun tak apalah. Soalan kedua daripada Faiz, kalau bro percaya Retty Dom best wrestler in the world, adakah bro percaya Austin Theory boleh jadi top face di WWE satu hari nanti level Cena? Aku dah cakap pasal benda ni dekat Palatalk Wrestling, podcast wrestling dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni, episod yang ke 5 rasanya. Which is aku ada letak harapan yang Austin Theory ni di turn ke face dan di push lepas jadi face, sebab aku memang nampak dia boleh jadi top baby face. Tapi bergantung juga pada story yang macam mana lah.
Soalan daripada Bucuks. 2 soalan wrestling, 3 soalan daripada luar. Ini betul ikut format ni. Soalan pertama Bucuks, kalau kau kontrol kreatif WWE sekarang ni, apa yang kau nak ubah sekarang? Apa yang aku nak ubah sekarang Aku ubah karakter John Cena jadi heel balik. Sembang hari tu dekat WrestlePalooza, konon dah move on lah apalah. Yes lah, itulah kot. Sebab aku still meluat. Dan yang kedua, aku akan ubah Rey Mysterio jadi heel juga. Soalan kedua dia, macam mana Monet nak drop titles dia nanti, cara vacant. Yang ni aku rasa kau kena ada like very formidable opponent untuk Mercedes Monet, which is sekarang ni aku rasa better jangan drop, sebab aku tak nampak that person yang sesuai lagi untuk ambil title tu daripada Mercedes Monet. Ini cerita AEW TBS Champion title lain yang dipegang tu aku tak ambil tahu lah. So TBS Champion jangan lagi, tak ada lagi siapa yang bagi aku sesuai. Soalan di luar nala. First, kau tengah main game apa sekarang ni? Tengah main game apa aku hari tu dah habis Uncharted 2. Lepas tu sekarang ni aku ada controller nak kena review. So disebabkan nak review controller tu, mungkin aku akan main Ori and the Blind Forest ke Ori and the Will of Wisps. Yang first lah. Daripada dulu aku dah install game tu, asyik tak habis main je. So aku nak habiskan game tu sebelum, kalau boleh aku nak start Hogwarts Legacy. Aku pre-order Hogwarts Legacy sebelum game tu keluar. Sampai sekarang install pun tidak. So hopefully dengan kerja baru aku boleh ada income lebih dan ada banyak masa untuk nak main Hogwarts Legacy tu. Soalan kedua Bucuk yang di luar nala. Pada pandangan kau, Marvel atau DCU yang tengah on top sekarang ni? Obviously Marvel, sebab track record tengah cantik lagi compare dengan DCU yang baru nak reboot. Tapi aku nampak like bright future bright future for DCU moving forward. Sebab Marvel, yes, Fantastic Four hari tu best, tapi sebelum tu ada sedikit barai daripada segi story. Tapi itulah, DCU start dia punya universe yang baru ni with a bang. So lagi-lagi James Gunn, aku memang nampak like DCU boleh beat Marvel kalau Marvel maintain macam ni lah, unless dia betul-betul pick up dan improvekan lagi lepas Fantastic Four. Tapi itulah, Marvel pun kalau nak kata macam aku cakap tadi tu, kau kena fikir yang lepas ni Doomsday, lepas tu Spider-Man. So lepas ni memang big project. So susah jugalah sebenarnya untuk DCU kalau baru nak start balik apa kan. So aku tak rasa DCU punya plan adalah untuk compete, tapi untuk create a better DC punya universe. So sekarang ni DCU nampak macam lagi promising, tapi kita tengoklah Doomsday nanti barai ke tak barai. Kalau Doomsday barai, lepas daripada tu aku rasa barai je. Tapi Spider-Man pun tak pernah mengecewakan. So susah. Graf yang aku nampak sekarang ni mungkin MCU maintain, tapi DCU dia macam naik gitu. Soalan ketiga dia, kalau kau kena pilih sama ada troll fans MU atau fans Arsenal, fans mana yang kau akan troll gila-gila? Mestilah fans MU. Aku rasa aku dah pernah cakap banyak kali sebelum ni kat ML Studio, dekat mana-mana lah. Aku membesar dengan persekitaran yang MU lebih toksik. Fans MU yang lebih macam teruk bangai lah. Memang aku sentiasa kena troll dengan fans MU. Even diorang kalah pun aku kena troll balik. So inilah hasil dia. Aku mentroll balik fan MU ni kau-kau. So jangan salahkan aku. Salahkan orang yang dulu selalu troll aku. Walaupun diorang menang ke diorang kalah ke, diorang troll aku juga. So the end product is this. Aku akan sentiasa troll fan MU sebab aku tak ada masalah pun dengan Arsenal, Liverpool, Spurs, semua aku okey. Tapi memang personal dengan MU tu, dia macam ni. Even orang kata sekeliling dia orang mungkin Liverpool yang paling tak boleh duduk diam, sekarang ni Arsenal. Aku sampai sekarang masih lagi MU, sentiasa MU. So yes, MU akan kutrol hingga hujung nyawa. Cakap pasal MU, soalan daripada Umar Akif. Woi, betul lah MU ni tak boleh kutuk baru lepas kalah dengan Chelsea. Tapi boleh kutuk sebab still Chelsea atas MU kan. Tapi itulah, kita kena kutuk Chelsea juga baru adil. So Umar Akif pun ikut format. Soalan pertama dia pasal wrestling. Sekarang WWE buat banyak PLE kat luar USA. Bagi 3 favourite fans yang bagi memeriahkan PLE dekat tempat mereka. First, France. Second, obviously UK. Dan third, Saudi lah. Sebab ada lagi ke negara lain PLE? Oh ada, Australia. Tapi aku tak minat sangat crowd Australia. So yes, 3 tadi tu lah. Soalan kedua dia, kalau orang baru nak start layan wrestling, bagi 3 match apa yang Hazwan akan tunjuk kepada orang baru layan wrestling? Kalau boleh selain NXT Black and Gold, sebab nanti kau akan letak semua match NXT Black and Gold. 3 match kalau boleh, dia kena 3 yang agak recent lah sebenarnya. Aku akan bagi diorang tengok, mungkin aku akan bagi diorang tengok Swerve lawan Ospreay. Aku akan bagi diorang tengok Hangman lawan dengan Ospreay. Aku tak tahulah, kalau nak fikir sekarang macam banyak, tapi boleh kata semua dekat AEW lah kot, sebab match best.
Soalan selain wrestling, nombor 1, top 4 prediction EPL. Untuk season ni, aku akan kata Liverpool, Arsenal, City, and maybe perebutan sengit antara Chelsea dengan Spurs, maybe. Soalan kedua dia, performance tim EPL dalam UCL, adakah ada wakil tim EPL sampai ke final? Yes. Aku rasa kali ni Liverpool boleh pergi ke final, Arsenal pun boleh pergi ke final. Dua tim ni yang aku jangkakan, bukan dua-dua sekali, tapi salah satu tu akan ke final UCL. Dan kalau boleh, aku sebenarnya memang nak UCL untuk season akan datang ni dimenangi oleh tim EPL lah. Nombor 3, kalau Arsenal tak menang trofi season ni, adakah Arteta patut step down ataupun tidak? Bergantung pada ambition board tu lah. Kalau ambition board tu sentiasa at least nak secure Champions League punya tempat, buat apa nak buang Arteta? Sebab that's the goal dan Arteta deliver. Dia boleh nombor 2, nombor 3, tak ada masalah benda tu. So janganlah buang. Tapi lupa silent phone. Tapi kalau the aim adalah untuk menang trofi, aim untuk menang EPL, aku rasa this is the last season lah sebenarnya untuk si Arteta. Kalau tak menang, kalau menang, stay. At least aku rasa UCL ataupun EPL, salah satu tu kena menang. Salah satu pun tak apa. Tak maulah EFL ataupun FA. EFL tu Carabao lah. And then soalan daripada Umarul Lakif lagi, sebab dia jadi member kat 2 account, so dia tanya lagi 2 ikut format 2 wrestling, 3 bukan wrestling. Soalan first dia wrestling, review pengalaman kau kat Slamfest 25. Apakah lagi best dari WWE Live Event Malaysia 2014? Yes, obviously. Dia macam mana? Kalau tengok siapa yang datang tu, obviously WWE dulu lagi best lah. Sebab kau ada main roster punya star turun ke Malaysia, kau dapat tengok Bray Wyatt depan mata, which is satu benda yang kau lepas ni dah tak boleh dapat tengok lagi dah. Siapa yang datang tu, yes. Tapi pengalaman daripada segi enjoy, kualiti perlawanan, Slamfest. Apa lagi? Dia punya suasana dia dengan aku datang sebagai orang dah kenal aku content creator wrestling, Slamfest. Dulu aku pergi bukan as content creator wrestling pun. Aku kat Slamfest tu sentiasa orang nak bergambar, orang tegur, which is aku rasa best. Dan dekat Slamfest tu aku dapat jumpa Jinder Mahal, aku dapat jumpa Zeda Steel, Cappuccino Jones, semua aku dapat bersembang, semua aku dapat bersalam, semua aku dapat, kalau nak bergambar tu boleh bergambar, semua aku dapat sign. So experience dia lagi complete lah dekat Slamfest 25. Tapi still, siapa superstar yang datang tu memanglah WWE dulu. Macam aku cakap tadi, Cena datang, Rollins datang. Tangan ni pernah sentuh John Cena, kau tahu tak? Masa save dia nak dah habis perlawanan tu, dia nak save orang. Sebab aku duduk kat tepi orang lalu tu, entrance superstar tu kan. So kalau superstar tu minta dia hulur tangan, aku dapat sentuh, dapat dah. Banyak gila tangan ni dah sentuh superstar, antaranya John Cena. So pasal tu aku kata lagi best siapa yang datang tu, yang WWE Live Event dulu. Nombor 2, pendapat Wan tentang content creator macam Abang Hafiz dan Hauso. Adakah patut meramaikan lagi content creator wrestling di Malaysia? Yes, memang kena ramaikan lagi content creator wrestling kat Malaysia supaya ramai orang. Sebab bila aku dah buat content dekat YouTube ni, ramai gila cakap kat aku, diorang start tengok wrestling balik lepas tengok video aku dekat ML dan juga Hazwan Shah Wrestling. Sebelum tu diorang dah tinggal. So bayangkan kalau ramai orang buat content macam tu dan ramai orang tengok wrestling balik, benda ni akan contribute dekat kita balik as fan wrestling. Lagi ramai orang tengok, WWE rasa lagi nak datang Malaysia, and then lagi hidup lah suasana. So macam scene wrestling ni akan lebih strong. Aku mengharap scene wrestling ni boleh strong macam bola, tapi itulah jauh. But then kalau ramai orang buat dan ramai orang berjaya convert orang yang dah tinggalkan wrestling tengok wrestling balik, benda ni memang akan contribute dekat kita balik as wrestling punya fans. Soalan selain wrestling, share pengalaman kau syuting dengan Kementerian Sumber Asli. Adakah itu first time Wan pelakon dalam video? Tak, aku sebenarnya dah berlakon beberapa kali dalam video muzik dengan Zizan pun pernah. Dulu ada cerita Zoo The Series kat Astro Ceria. Aku rasa dah ada beberapa kali dah. So itu bukan pengalaman berlakon. Pengalaman dia tak ada, dia datang lepak, lepas tu bila turn kau just shoot ikut skrip, settle. Tapi orang ingat kerja ni best. Tapi percaya cakap aku, kerja ni penat. Aku just, kalau amount duit tu tak besar, aku memang aku tak buat kerja ni. Sebabnya paling penat shooting music video dengan Zizan dengan Elizabeth Tan lah. Tu kerja paling penat pernah aku buat semua hidup. Walaupun aku selalu kerja kedai makan ke apa ke, macam-macam kerja aku dah pernah buat, pernah angkat barang berat apa semua. Tak, shooting tu lagi penat. Percaya cakap aku. Tapi kalau amount dia besar, why not? So itulah. And then soalan kedua dia, selain daripada wrestling, fakta menarik tentang Naruto, iaitu impian Naruto nak jadi Hokage akhirnya tercapai sebelum masa menang UCL. Ini bukan soalan, ini fakta menarik, ini nak kongsi. Soalan ketiga, tak ada soalan, just ada satu permintaan Wan, buat yeet pakai spek hitam. Spek hitam aku dalam kereta, so aku buat yeet je lah kot. Yeet dengan muka yang hitam. Spek hitam aku dalam kereta ke aku dah tak ada spek hitam? Aku pun tak ingat. Okay guys, aku lupa, aku ada Ray-Ban Meta, which is bos kerja freelance aku bagi. Alright. Yeet. Termakbul impian kau.
Apa lagi? Hantar super thanks. Dan soalan last daripada Wan Harif Irfan. 2 soalan je. First kali, ramalan Bro Hazwan, kalau ada next cut, siapa yang akan kena cut dari WWE? Tak lah, aku daripada hari tu predict memang Brooks Jensen lah. Daripada NXT turun ke Evolve. Dekat Evolve pun macam tu je. Elok dah duduk dalam The Culling, tapi dibuang macam tu je. Memang aku rasa macam dia lah kot yang akan kena buang. So yes, Brooks Jensen. Dan yang kedua, Mount Rushmore Wrestling Matches of all time. Okay, kalau Mount Rushmore maksudnya 4. Dan 4 perlawanan tu sebenarnya memang boleh kata aku punya top 4 favourite wrestling match of all time lah kan. Aku dah ada buat video pasal aku punya top 20 favourite match of all time dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni juga. So korang boleh check out lah aku punya top 20 tu. Tapi untuk nombor 4, aku akan letak match Johnny Gargano dengan Andrade dekat NXT TakeOver dulu. Nombor 3, aku akan letak AEW Revolution Tag Team Champion, AEW World Tag Team Champion, Hangman dengan Kenny Omega lawan dengan The Young Bucks. Nombor 2, aku akan letak TNA Turning Point, AJ Styles, Samoa Joe dan juga Christopher Daniels. And then nombor 1, dekat SmackDown, 2 out of 3 falls untuk WWE Tag Team Champion, Edge dan juga Rey Mysterio lawan Chris Benoit dan juga Kurt Angle. So guys, itulah Q&A part 2 daripada members. Jemput lain semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.